dominance seperti saya ada update ni, tapi masih ada yang ramai yang macam kata macam tak betul. Dominance biasa tunjuk sekali lagi, dominance kena reject daripada exponential moving average 50 dan kena reject daripada 59 punya resistance dekat situ. Jadi apa yang kita lihat adalah menjunam ke bawah pergi sentuh exponential moving average yang 200. Kalau dia sentuh dekat area situ, lepas tu kalau atau dia tembus, jadi kita ada peluang untuk pergi ke all coincident, masih ada peluang tu masih makin tinggi, bukan masih tinggi. Okay? Semakin tinggi. Tapi walaupun dia berjulang ke bawah pergi sentuh exponential moving average yang 200 ni, tak semestinya all coincident bermula, tidak. Jadi mungkin kita akan ada rasa mini all coincident, tetapi apa yang saya lihat adalah tembus berada di bawah exponential moving average yang 200 dan tembus daripada 54 atau 53%. Bawah daripada situ baru saya kira macam all coincident. Kalau dia sentuh baru kira macam okey, dah nak memula. Kalau dia menjunam ke bawah tembus daripada 53% atau 54%, boleh kirakan dah all coincident dah nak memula. Tapi selagi tu kita tak akan rasa apa-apa. Jadi jadi itu ada berkaitan dengan dominance.